Okay guys, macam biasa kita kembali lagi untuk video senarai. Untuk video kali ni aku nak listkan telefon bateri paling besar yang korang boleh dapatkan sekarang ni. Semua kebanyakan phone ni aku bagi dari segi spek lagi berbaloi lah. Kalau korang boleh dapat phone yang mungkin lagi murah bateri besar, tapi itulah phone murah kan, and it's not very good. So aku bagi kat korang list yang orang kata pretty good lah untuk harga dia, spek dia dan juga bateri dia yang besar ke dapat, dan juga fast charging lah. So jom kita mulakan video ni. Ok, untuk telefon pertama ni aku rasa korang pun dah tahu the best of the best dari segi bateri paling besar yang keluar pada tahun ni, iaitu Honor X9D dengan starting price dia dalam bawah 1500 dan juga lagi satu ada harga atas 1500. Tu variant yang kedua lah, tapi mostly orang akan beli yang bawah 1500 tu lah. So apa yang korang akan dapat dekat sini dari segi spek dia? Korang akan dapat skrin sebesar 6.79 inci, AMOLED display dengan 1.5K resolution dengan 120Hz refresh rate, dan dia punya brightness pun tinggi gila, 6000 nits. Lepas tu datang dengan Snapdragon 6 Gen 4 which is pretty good, dan datang dengan 108MP main camera dengan OIS, 5MP ultra wide dan 16MP front selfie camera. Dan untuk bateri yang besar ni itu 8300 mAh dengan fast charging 66W dalam kotak. Mungkin tak laju sangat, but 66W tu dah kira pantas jugalah sebenarnya kat sini, cuma korang yang tak ada nak bersyukur. Lepas tu dia juga datang dengan IP66, IP68 dan juga IP69K untuk water dan dust resistant. So kalau korang nak baling air tak ada masalah, dan juga ada warranty untuk air. So kalau korang semua yang kerja Panda ataupun food delivery service, this is one of the best phone untuk korang semua lah, percaya je aku. Dan juga lupa nak mention, dia juga datang dengan 1 year 365 day punya warranty. So apa-apa jadi, jangan bimbang, hantar ke center je. Untuk yang kedua pula, kalau korang gamers, aku rasa korang akan suka iQOO Neo 10 ni dengan starting price RM1,999 sahaja, bawah RM2,000, ataupun korang nak upkan sikit demi spek RM2,199. Dia datang dengan skrin yang besar 6.78 inci AMOLED display dengan 144Hz refresh rate. Dia menggunakan chipset yang power gila, iaitu Snapdragon 8S Gen 4. Datang dengan 50MP main camera dengan OIS, 8MP ultra wide dan 32MP selfie camera. Bateri pun besar gedabak, 7000 mAh. Lepas tu datang dengan 120W fast charging dalam kotak. Dan sebagai tambahan lagi, dia datang dengan IP65 rating untuk water dan dust resistant. Overall, kalau korang gamers, this is one of the best sebab fast charging dia tak main-main lah, 120W lah. Lepas tu bateri besar, 7000 mAh. Korang nak main MS sampai 10 jam pun tak ada hal kat sini. Tapi kalau korang yang nak spek lebih kurang tapi korang tak suka Fun Touch OS lah kan, korang boleh cuba Poco F7 pula. Poco F7 ni datang dengan skrin lebih besar sikit, iaitu 6.83 inci, jenis AMOLED dengan 1.5K resolution, dan juga datang dengan 120Hz refresh rate lah kat sini. Dia juga menggunakan Snapdragon 8S Gen 4, bateri yang besar juga 6500 mAh dengan 90W fast charging dalam kotak. Tak sebesar macam iQOO, tapi bagi aku okey lah, beza 500 je. Lepas tu untuk kamera datang dengan 50MP kamera utama, 8MP ultra wide dan 20MP selfie kamera. Sebagai tambahan lah yang dia boleh upkan sikit daripada iQOO, dia juga datang dengan IP68 rating, water and dust resistant. So kalau korang yang mungkin tak minat dengan iQOO, boleh cuba Poco F7. It's almost the same identical phone, cuma berbeza dari segi screen size dan juga ada IP rating dan juga bateri kecil sikit lah kat sini. But overall, it's the same phone. Kalau korang yang nak mencari telefon yang kecil sikit daripada semua phone aku daripada list ni, korang mencuba Oppo A6 Pro pula. Ini pun phone yang aku boleh kata durable jugalah. Dia datang dengan skrin sebesar 6.57 inci AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Dan dia juga datang dengan chipset MediaTek Dimensity 6300, which is not the most powerful kalau nak compare dengan semua dalam list ni. But bagi aku, kalau korang tak kisah, tak apa sangat sebab design ni memang cantik. Bateri dia pun besar, 6500 mAh dengan fast charging 80W dalam kotak tu. Dan juga ada penyokong untuk IP66, IP68 juga IP69K, water and dust resistant. So kalau korang yang nak cari phone yang mungkin paling murah dalam list ni, yang kukuh, maksud aku durable lah kan, dan juga ada ketahanan air, bateri pun besar, mungkin Oppo A6 Pro ni kena dengan jiwa orang. Dan last kali telefon yang aku personally suka lah, itu Vivo V60, dan juga untuk honorable mention Vivo V60 Lite, dia punya adik. Tapi aku masukkan V60 terus lah sebab V60 ni just way better phone anyway. Tapi kalau korang nak beli V60 Lite, aku dah letak link dekat bawah sekali lah. So just, you know, kalau korang nak beli, macam biasa, Shopee ni link dah ada lah. So korang tak payah fikir banyak. Dan kalau korang tekan pakai link aku pun, sometimes kalau korang ada luck, korang akan dapat diskaun sampai 20% dengan Shopee YouTube punya affiliate ni. So dari segi spek, korang akan dapat skrin sebesar 6.77 inci AMOLED dengan 120Hz refresh rate dan brightness yang tinggi gila, itu 5000 nits. Lepas tu dia juga datang dengan Snapdragon 7 Gen 4, which is pretty powerful.
Tapi kamera dia kat sini paling best lah sebab datang dengan 50MP main kamera dengan OIS, 50MP telefoto, 8MP ultra wide dan 50MP selfie kamera. Bateri pun besar ke dapat 6500 mAh dengan penyokongan fast charging 90W dalam kotak. Dan untuk ketahanan ni pula dia datang dengan IP68 dan juga IP69K water and dust resistant. Untuk harga korang boleh dapatkan dia dalam range harga RM1,899 sampailah RM2,000 macam tu. So pilihan korang ada kat sini lah, yang nak ambil yang paling murah bawah RM2,000 ataupun korang nak besar sikit dengan storan yang lebih besar. So it's up to you kat sini lah. So itu saja senarai telefon bateri besar yang korang boleh dapatkan sekarang ni. Yes, sebenarnya ada banyak lagi, cuma aku rasa aku hanya pilih the best of the best. Maksudnya ada banyak, tapi ni dalam segi mindset aku rasa ni is probably the best untuk korang beli lah. Sebab satu, jenama yang branded, dan lagi satu dah tahu jarang ada masalah dengan phone-phone macam ni kalau compare dengan phone-phone yang lebih murah yang aku sendiri pun tak pernah review. Dan phone-phone ni aku pernah sentuh, so aku boleh bagi feedback aku kat korang lah. So macam biasa kalau korang ada telefon pilihan korang sendiri, cuba tulis kat comment section tu. So itu saja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Bye bye.